DJI Action 3. Okay, DJI Action 3. Bukan model lama awal, jadi gelap lah. Ustaz tak boleh dia. Kau pasti jom, orang duduk dekat sikit. Lantak lah. Geram lah. Aku duduk dekat sikit dia terang. Okay, DJI Action 3. Harga baru dia berapa aku tak tahu. Yang aku tahu biasanya Action Cam ni harga dia murah banyak pada GoPro. Okay, so dia dah buka bateri apa semua. Kalau ikut rupa body dia kan sangat cantik kan. Okay, so kesan-kesan dia pakai sikit apa semua. So aku tak mau cuba pasang bateri dan aku tak mau cuba pasang, aku tak mau cuba on. Sebab apa? Mungkin takut short circuit dan sebagainya. Cuma okey, kalau katakan hampa terkena Action Cam tak boleh on. Bila on dia padam, bila on dia hang, tak ada suara dan sebagainya. Action Cam sangat susah nak rosak. Okey, sangat-sangat susah nak rosak. Terutamanya yang orang jenis model-model high end GoPro, DJI, habis tu Insta360 dan sebagainya. Dia susah gila nak rosak kan. Kebanyakannya aku buka, aku servis balik dia elok. Okey, abang faham kat situ. Bila aku buka, aku servis, aku ambil. Orang tak ada kerja lah. Aku tak buat dengan apa semua. So, bila aku buka, aku servis dia elok, alhamdulillah kan. Tapi let's say bila aku buka, aku servis tu ada benda kena tambah RM50, RM100, RM200 dan sebagainya. Contoh part problem, aku akan minta kat mana. Orang kata okey, orang kata okey, baru aku tukar. Orang kata tak okey, aku tak tukar. Tu style aku lah kan. Okey, kalau hampa ada soalan fotografi, nak tanya, nak servis, nak repair dan sebagainya, hampa boleh nombor aku ada bawah tepi atas. Okey, hampa ambil nombor aku, jangan call biasa, jangan call dalam bentuk WhatsApp, aku takkan jawab. Okey, hampa hanya message, text message, voice message atau video message hantar ke nombor aku dalam bentuk WhatsApp, insya-Allah aku jawab dan tolong sabar. Okey, kalau tak sabar tak boleh nak apa lah. So hari ni hari Jumaat aku pun tak mau cakap banyak. Okey, apa-apa roja je. Okey, aku dekat Aitan Penang contohnya daripada Labuan pun hantar mai kat aku. By post anytime aku boleh post. Kalau nak jumpa aku insya-Allah orang kata pagi 8 pagi sampai 5 petang. Biasanya kalau orang nak jumpa aku yang tu hari sekolah macam ni start esok start cuti sekolah. Start cuti sekolah insya-Allah 24 jam. Boleh jumpa aku. Okey, kita boleh buat servis repair apa semua kalau aku ada di Penang. Kalau aku tak ada di Penang tunggulah. Okey. Ciao, bye. Assalamualaikum.